Cahaya matahari lembut menyinari Dewan Bona yang indah. Apabila baby doll melangkah masuk dengan patungnya, dia bergerak dengan cara yang kuat dan yakin, membuatkan patung di dalam beg galasnya berasa sedikit pening. Dia meregangkan badan untuk mendapatkan kembali tenaganya, tetapi pada saat itu, dia merasakan getaran aneh. Pemandangan di depannya kelihatan sangat lucu. Baby doll, biar saya keluar. Biar saya keluar. Ups, saya benar-benar minta maaf. Saya terlupa semua tentang awak. Kami telah tiba di sekolah. Gadis skateboard yang rosak. Sebuah objek misteri terbang di atas kepala baby doll, membuatnya berhenti seketika. Dia melihat dengan teliti dan melihat ia mendarat berdekatan. Ia bukan objek sama sekali, tetapi seorang gadis. Baby doll dengan rasa ingin tahu memerhati, dan ia adalah Hana yang tiba dengan anak patungnya. Gadis kaya dan gemuk. Halo, Hannah. Hai, baby doll. Hai sayang. Hai. Kenapa awak di sini awal sangat hari ini? Ya, saya datang awal setiap hari. Di luar sekolah, satu cakra terbang besar tiba-tiba muncul dan perlahan-lahan terbang masuk. Wow. Hello. Gadis emas kaya raya. Hai. Halo. Wah, kamu nampak hebat dalam pakaian itu. Terima kasih banyak. Selamat pagi, kelas. Selamat pagi, Puan. Saya ada berita menarik untuk anda semua. Tada! Seterusnya, sekolah kami akan menganjurkan pertandingan reka bentuk rumah anak patung. Baiklah, kelas, siapa yang mahu menyertai pertandingan? Hei, semua. Macam mana kalau kita masing-masing bina sekolah untuk anak patung tu? Kami ingin sertai, Puan. Baiklah, sila ikut saya sekarang. Ya. Selamat datang, semua orang. Anda kini mempunyai 60 minit untuk mereka bentuk sekolah untuk anak patung dalam gaya anda sendiri. Selamat datang berseronok. Biarkan masa bermula. Masa untuk membina bumbung dahulu. Baby doll cepat-cepat mengeluarkan kertas berwarna dan memotong dari bagnya dan mula bekerja keras, menyediakan bumbung berwarna-warni. Dia lembut melontarkan kertas berwarna ke udara, dan dalam sekelip mata, semuanya perlahan-lahan muncul seperti yang dia bayangkan. Dia mengeluarkan sekotak tanah liat yang mengering dan mula membentuk tanda sekolah. Ia dengan teliti menyesuaikan setiap perincian supaya kelihatan kemas dan rapi. Dia menyebarkan rumput hijau segar di hadapan pintu masuk dan menambah beberapa hiasan comel. Sudah tentu, dia juga menyertakan pintu kecil untuk sekolah dan menambah lebih banyak barang yang diperlukan untuk melengkapkan susunan. Sekolah anda kelihatan hebat. Lihat sekolah saya.
Melihat kawannya menjadikan segala-galanya kelihatan begitu cantik, Hana segera mula bekerja juga. Dengan penuh keterujaan, dia menutupi bumbung dengan kain lembut berwarna merah jambu, menjadikan seluruh rumah kelihatan hangat dan comel. Sekarang, Hana mula menambah lebih banyak hiasan kecil yang comel, menjadikan segalanya kelihatan lebih manis dan seimbang. Tiada yang lebih baik daripada tanda sekolah buatan tangan, dan Hana menyempurnakannya dengan semua cintanya untuk sekolah, menjadikan saat ini terasa sangat istimewa dan emosional. Aika, boleh tolong hantar hiasan kepada saya? Baiklah. Selamat tinggal. Kota itu tiba dengan cepat. Mari kita lihat bagaimana Hana mencipta taman bunga yang comel betul-betul di hadapan halaman sekolah. Saya benar-benar kagum dengan sekolah anda. Tidak. Kau panggil itu mengagumkan? Lihat ini. Okey, tunjukkan kepada saya. Suzy dengan yakin menggoncang loceng kecil dan serta-merta cakra terbang memancarkan cahaya terang ke model sekolahnya. Setiap rincian dibuat dengan teliti, mengejutkan semua orang yang melihatnya. Ya, sudah selesai. Anak patung itu berjalan ke dalam sekolah, dan sekarang semua orang jelas memahami tugas seterusnya mereka untuk menghias ruang dalam dengan cara yang cantik bersama-sama. I came in hungry. You had the flame on low, onions in the oil, and the window all aglow. You grin like trouble. Selepas menyiapkan dinding dan lantai, Baby Doll mula menyusun perabot untuk bilik darjah astronomi. Ruang itu perlahan-lahan menjadi hidup dan sangat menarik. Something magic in that bowl. You stir slow. I lean close. Baby, I already know. Cook it up, yeah, cook it up. Make it hot, make it right. We want that. Serve that love tonight. Salt, smoke, sugar, heat, one bite. I lose my Di bilik seterusnya, dia sudah mempunyai rancangan yang jelas. Dia meletakkan rak kecil dengan pasu tanaman dan mula menanam biji benih kobis di dalamnya. Ini akan menjadi bilik darjah pertanian yang segar dan hijau. red beans simmer, cast iron singing low. You flicked your wrist once and the whole room started to glow. I held the plate straight. You laughed and shook your head. Said if you want seconds, baby, I already know. Cook it up, yeah, Ai, cook it up. sayang, Make it hot, jom lihat bilik darjah. cook it up, cook it up. We want that. Serve that love tonight. Salt, smoke, sugar, heat, one bite. I lose my seat. Cook it up, baby, cook it up for me. Hana hanya bersin kecil dan 2 panel lantai kayu untuk 2 bilik darjah segera muncul. Selepas itu, dia mula menghias bilik muzik dengan teliti. Hold that look a second. Tell me what you see. All this pink around me. Kinda looks like me. Pink on my tongue. Pink on my skin. Pink, pink, pink. Let it all begin. Pink in the room. Pink in my grin. Pink, pink, pink. You're falling. Hana tersenyum gembira apabila dia selesai menghias. Dia mereka bentuk sebuah kantin yang comel dan menarik dengan banyak makanan untuk kawan-kawan patung. On my hand left a mark on your day. You can't understand. I'm a little too sweet with a sharp little spark. Turn
Betul. Baik, kalau begitu jangan gunakannya. Suzy hampir menggoncang loceng yang dikenali, tetapi semua orang cepat-cepat menghentikannya. Dia sebaliknya mengeluarkan alat tulis dari beg sandangnya dan dengan hati-hati mula menyusunnya. Semua orang sekarang faham, ini adalah makmal kimia yang menyeronokkan. Di sebelahnya akan ada restoran sekolah yang bergaya dan moden. But I'm no one's toy, son. Tap that glass, watch me grin. You can't buy this look or the fire within. Rich doll, I don't fold. Rich doll, cold with gold. Rich doll, say my name. Rich doll, I play the game. Hai, sayang. Lihatlah bilik darjah. Baiklah. I play the game. Pearl white nails on a black car. Pulled up slow in a borrowed car. Heard they talk, let them talk. Minuman ini sangat sedap. Oh, betul ke? Jangan malu-malu untuk gunakannya. Tap that glass, watch me grin. You can't buy this look or the fire within. Betapa kreatif bilik ini. Terima kasih banyak. Play the game. Semuanya sudah selesai. Play the game. A Barbie doll. Di tingkat bawah, Baby Doll dengan berhati-hati meletakkan lantai bersih dan mula mereka bentuk dewan pentas besar untuk teman patungnya. Dia mahu semuanya kelihatan seberapa mengagumkan dan berkilauan yang boleh. Call me a Barbie doll. I'm perfect after all. Come take me out the box. I'm gonna shock them all. I'll never age, never gain weight, never say a thing wrong. I live in a mansion with the fancy cars. Hey, Doll. Jom kita pergi lihat bawah. Baiklah. Take me away, call me your Barbie doll. If you wanna play, come take me away, call me your Barbie doll. Hena juga dengan cepat mula bekerja. Dia sedikit menghadapi kesukaran untuk meletakkan panel lantai di kedudukan yang betul, tetapi dia tetap berjaya menyelesaikannya dengan baik. Kemudian dia menambah permaidani lembut dan gebu di atasnya, menjadikan ruang itu sebagai perpustakaan yang selesa, di mana rakan patung boleh membaca buku dan berehat dengan selesa. Cotton candy, cotton candy, cotton candy. I don't know where I am, and I don't know where I came from, and I don't know what I'm doing here, in this pink plastic house. This house is alive. Mari lihat perpustakaan saya di tingkat bawah. And it knows what it wants. I'm a doll, you're a doll, and we're just having fun. We're just having fun. Wah, anda sememangnya mahir. Oh. Saya paling suka bilik ini. Saya suka bilik awak juga. Suzy diam-diam menggoncang locengnya yang dikenali, tetapi bunyi itu cukup untuk menarik perhatian semua orang. Hei! Apa? Hei, awak menipu ke? Tidak, saya tidak. Apa yang awak cakap? Saya mengatakan yang benar. Saya tidak melakukan apa-apa. Kenapa awak tak percaya saya? Tetapi dalam masa yang singkat itu, Suzy juga berjaya memanggil cakera terbang. Ia secara automatik mencipta kawasan pantai mewah di dalam model sekolah. Hei, ia sudah siap. Bilik tersebut sudah lengkap. Adakah anda semua telah menyelesaikan reka bentuk anda? Ya, kami sudah selesai. Baiklah, sudah tiba masanya untuk memberikan markah. Wah, itu sekolah yang sangat kreatif.
Itu sangat comel. Oh, saya nampak ia. Sekolah anda kelihatan sangat mewah dan cantik. Baiklah, saya sudah membuat keputusan sekarang dan sekolah yang menang adalah... Adakah saya pemenang, Puan? Tolong sebutkan nama saya. Baby doll! Huh? Yes! Terima kasih, Puan. Saya sangat gembira. Saya sangat bahagia. Awak melakukannya dengan hebat. Terima kasih kepada kreativiti dan kemahirannya. Baby doll memenangi pertandingan di tengah-tengah sorakan gembira rakan-rakannya. Hebat. Kamu hebat. Terima kasih kerana menonton semua. Sekolah mana yang anda rasa paling cantik? Tinggalkan komen di bawah. Kami ingin mendengar daripada anda. Selamat tinggal dan jumpa lagi.